Sekarang ni kita berada di satu persimpangan dan kat depan ni ada jalan baru jalan balik pulau yang baru. Dan di sebelah kanan ni ada satu lorong kecil. Saya rasa mungkin ini ada jalan lama. Jadi kita akan cuba masuk tengok macam mana. Bangunan ni bangunan terbengkalai. Saya tak pasti ni dulu bangunan apa. Pulau Pinang yang terkenal dengan pantai dan cahaya bandar. Di sebalik ketenangan itu tersimpan kisah yang tak semua berani dengar. Siangnya nampak sibuk, tapi apabila malam tiba, jalan yang sama bertukar sunyi. Terdapat sisi lain yang jarang dibicarakan. Jalan-jalan yang sunyi yang menyimpan kisah lama, tragedi dan misteri yang tak pernah terungkai. Adalah jalan Bukit Salbiah. Kita akan lalu pada waktu siang. Jalan ni kecil macam Bukit Lengkok Bukit Lengkok besar ya. Ni jalan utama tak? Ni dulu ni shortcut ni. Ni jalan shortcut. Tapi dah macam utama lah. Oh, dah banyak pakai kan? Kalau daripada sini dia akan tembus ke mana? Tak pasti tapi dia kat Tanjung Bunga nak boleh pergi Batu Feringgi ke daripada Tanjung Tokong. Saya dah sampai dekat jalan Bukit Salbiah ataupun dulu Abang Tanjung. Okay, motor tu dah api Saya nak cakap tak boleh sebab peik dia bunyi kuat sangat. Okay, jadi ini adalah dekat kawasan Lembah Permai atau orang panggil Bukit Salbiah lah. Sebab ada satu kejadian mangsa bernama Salbiah dikatakan telah dibuang mayat beliau dekat kawasan curam ni, jalan ni. Dan ada dikatakan mayat mangsa dijumpa dekat sini lah. Jadi dekat belakang ni mungkin dikatakan mayat Salbiah tu ditemui ataupun mayat yang dijumpai oleh seorang pembuat roti pada waktu tu. Mungkin ni selekoh dalam bawah ni ataupun jurang bawah ni, jalan Bukit Salbiah, iaitu jalan yang dikatakan seram pada waktu malam. Tapi waktu ni saya tengok kereta banyak tak sunyi pun. Sebab apa dia panggil jalan ni seram tak pastilah. Jadi malam nanti kita akan tengok balik jalan ni, kita akan lalu adakah seram. Jalan Bukit Salbiah ni adalah jalan antara jalan seram dekat Penang. Waktu siang jalan ini nampak biasa. Kenderaan lalu hampir setiap minit. Sibuk macam mana jalan utama di Pulau Pinang. Mungkin tiba waktu malam suasananya berubah. Pokok-pokok besar di kiri kanan jalan mula menutup cahaya. Mungkin sebab itu jalan ini menjadi seram. Tapi ada juga yang percaya kisah lama dari tahun 80-an, kes pembunuhan yang pernah berlaku di kawasan ini masih meninggalkan kesannya sampai sekarang. Lah ni kita ada dekat jalan Batu Feringgi menuju ke Teluk Bahang. Tadi jalan Bukit Salbiah, sekarang Batu Feringgi menuju ke Teluk Bahang. Jalan ni ada jalan tumpuan sebab banyak hotel mewah dekat sini. Jalan Batu Feringgi siangnya meriah dengan pelancong dan deretan kedai. Tapi bila malam tiba, suasananya bertukar sunyi.
Di antara selekoh berbukit dan hutan tebal berdirinya sebuah bangunan lama, Mount Pleasure. Masih lagi abandon. Tapi ada orang jaga kan. Mesti ada orang Dia jaga. ada jaga dia. Mestilah aku mesti ada orang jaga. Okay, bangunan ni bangunan terbengkalai. Saya tak pasti ni dulu bangunan apa, tapi bangunan ni terletak berdekatan atau jalan Batu Feringgi ke Teluk Bahang, iaitu jalan yang kita akan buat pada malam ni. Bangunan ni dah lama dah terbengkalai. Saya pernah main sekali dulu, tapi waktu tu saya tak explore lah sebab saya rasa waktu malam mungkin ada lampu menyala, tapi sebab main waktu siang ni kita tak tahu. Dah ada kisah kat bangunan ni. Kisah dia nanti malam saya cerita kisah dia. Cuma saya tak pasti ni bangunan apa. Kalau kita tengok pun ada pokok tumbang depan tu, pokok besar dia jatuh atas bangunan ni. So ni tempat TMB ni. Kat tempat TMB ni ada cerita dia. Dah apa, macam dah berlumut dah bangunan ni pun. TNB. So dia ada tingkat 2 ni. Bangunan ini dah lama terbiar. Dulu mungkin tempat kediaman ataupun pejabat, tapi sekarang tinggal dinding yang dipenuhi lumut dan semak. Ramai kata kawasan ini beri rasa lain bila lalu waktu malam, seolah-olah ada sesuatu yang masih memerhati dari bilik gelap.
Mungkin ia cuma bayangan. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku pada bangunan ini? Kenapa bangunan sebesar ini dibiarkan terbengkalai begitu sahaja? Adakah terdapat kisah lama yang menghantui bangunan ini dan tidak semua orang tahu? Jalan Batu Feringgi, kawasan pelancongan yang sibuk siang dan malam. Tapi bila waktu malam makin lewat, suasananya mula berubah. Walaupun ramai pelancong yang lalu di sini setiap hari, tetapi ada yang percaya Batu Feringgi juga punya sisi misterinya tersendiri. Dekat kawasan hotel-hotel macam ada mungkin buat untuk pelancongan kot, untuk gerai tapi macam terbengkalai kontainer ni. Dan ini adalah kawasan tumpuan lah, tumpuan. Ni bukan musim cuti, kalau musim cuti lagi ramai. Batu Feringgi. Jadi saya dah ambil explore ataupun tinjau jalan-jalan yang seram dekat Penang ni. Dan malam lagi kita akan tunggu lewat malam sikit. Kita akan cuba lalu balik pada waktu malam. Kita tengok siang dengan malam beza dia macam mana. Jalan Lama Balik Pulau. Ini lokasi ketiga kami malam ini. Sepatutnya kami tinjau siang tadi, tapi masa tidak menyebelahi. Jadi kami buat keputusan untuk terus masuk malam ini juga, tanpa tahu apa yang menanti di dalam sana. Okay, dah sampai waktu malam dan sekarang ni kita berada di satu persimpangan dan kat depan ni ada jalan baru jalan balik pulau yang baru, dan di sebelah kanan ni ada satu lorong kecil. Saya rasa mungkin ini adalah jalan lama, jadi kita akan cuba masuk tengok macam mana, sebab saya tak mahu terkejut siang masuk malam tu. Kita akan tengok masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari luar jalan ini nampak sunyi, tapi bila lampu kereta mula menembusi kegelapan, barulah terasa jalan ini bukan sekadar terbiar. Pokok-pokok besar condong ke jalan, menutup pandangan. Tengok jalan ni, jalan Dua lane ni kan? Dua lane ni, tapi dah tutup dah dengan semua. Lama dah, orang tak lalu kan. Tapi ada lampu, ada rumah orang kat sini kot. Atas jalan ke kebun ke macam mana tu. Kalau tengok map tu dia ada jalan mati mungkin. Ni jalan utama dia yang bawah ni. Jalan utama yang bawah ni. Ni yang buat jalan simen. Tapi kalau tengok dekat Google tu dia mati tu jalan tu. Ni jalan nombor dia ni. Oh, dia agak berliku jalan ni. Jalan dulu memang berliku macam tu. Jadi kalau abang Tanjung dulu tahu jalan ni berumur. Okey, dia sampai kat sini je. Sebab dah depan sana dia ada satu lagi sambung sana. Okey, nanti kita akan masuk depan sana. So maksud dia dulu jalan ni dia bengkang bengkok macam ulat kena palu. So dia pun bina macam apa panggil ni? Flyover apa? Macam bypass lah. Macam bypass punya jalan. So jalan ni dia tak boleh lalu dah. Okey, kita kena balik. Tapi kalau depa clear ni boleh jalan balik kan. Sebab dia semua rumput je ni. Semua rumput dengan tanah tu. Sodok ni okey kan. Sebab kan kita teringin kan nak lalu jalan lama ni. Nak buat apa, nak tengok apa yang jadi kat jalan lama. Kebanyakan dia dah semua semak macam ni lah. Tengok kalau kebun orang ni. Dulu jalan dia bengkok-bengkok macam tu. Kenapa dia tak buat jalan straight? Kenapa dia tak buat jalan straight? Kan lalu tanah orang. Lalu tanah orang kot. Mungkin lalu kebun orang. Sebab ada gaung. Gaung sama lah. Ada gaung apa ni? Macam gaung kan? Gaung lah. Sebab tu terpaksa buat bengkok-bengkok. Ni apa? Sungai? Ada sungai bawah ni. Ada ganti je. Bukan tempat orang pun takut kan.
Nah, sini lah private property. Ini dah. Boleh. Okey. Kita berada dekat Jalan Lama dan bawah ni sungai. Ini apa benda? Boleh tahan lah. Yalah, patutlah ada ni, ada anak sungai lah. Anak sungai. Sebab tu dia kena buat bengkok-bengkok. Yalah. Dia macam jalan yang boleh yang belah Teluk Bahang tu lah. Dia macam ni kan. Sebab dia nak elok ni lah sungai ni lah. Sungai satu pergi go lah. Yalah ni. Jadi ni adalah jalan lama dia lah. Boleh tengok dia punya rumput dah ni dah. Jadi ni macam jambatan. Jadi ini dulu adalah salah satu jalan yang seram dekat Penang. Jadi setelah dibina jalan baru, kalau anda tengok kat atas tu anda nampak macam jalan baru kat atas tu. So jalan atas ni dah jadi tak seram lah. Waktu sebelum jalan yang baru ni dibina, jalan ni boleh dikatakan antara salah satu jalan yang seram. Sini banyak kebun durian lah. So, kita akan pergi satu lagi tempat jalan lama juga yang telah dipotong oleh jalan baru. Jalan jadi satu lorong tu. Turn left on 6 Jalan Balik Pulau. Then turn right. Dia sambung situ lah kan. Situ lah. Ha, situ. Tu jalan dia tu. Bukan. Dah? Sana. Bukan sini. So bukan sini. Sini macam Bukan sini, naik sini turun situ. Bukan. Dia sini dia. Oh, situ kebun orang kot. Ha, kebun. Okey. Salah. Oh, situ yang kita berhenti main drone dulu. Ha, mungkin lah situ Kan? dulu lah. Yang kita main drone dulu. Disebabkan kami tidak sempat tinjau pada waktu siang, keadaan malam itu agak kelang kabut. Sebelum jalan baru dibuka sekitar 2008, jalan lama inilah satu-satunya jalan yang digunakan penduduk. Hari ini, jalan tersebut hanya tinggal jalan kecil yang dikelilingi pokok besar dan dusun durian. So, ni ada jalan baru lah. Jalan baru ni dia jadi tak seram. Turn left on P16 Jalan Sungai Nibang. Nanti kita akan masuk jalan satu lagi ya. Jalan tu saya rasa panjang sikit. Jalan lama tu. Sebab saya tengok dalam Google Map. So, ini adalah jalan baru. Jalan baru saya tengok luas ada lampu. So memang tak seram sangat lah. Okey, ni dia jalan. So ni dah. Dua arah. Betul. Dua arah. Sini satu di atas. Dia jalan ni. Tu je jalan sini kot. Okey. Lalu tepi ni cerun. Cerun. Okey, ni adalah jalan baru tu ah. Jalan lama. Ni jalan Kita bawah ni jalan lama. Boleh ke? Boleh. Tapi ni seram sikit. Seram banyak ah. Tak seram sikit. So, yang nak tengok jalan lama macam mana dulu macam ni lah. Tapi ada lampu, ada kawasan rumah orang apa ni. Mungkin dia buat ada projek-projek lah. Projek apa pencerunan ke, jaga cerun ke apa ke. Betul ada buka kebun ke. Oh ni jalan dia. Ada tengok ada dah bertaburan atas jalan. Yalah, tak ada orang lalu tu.
mungkin orang kebun sini-sini kot, pemilik tanah yang akan lalu. Lagi mungkin kita akan sampai ke kawasan yang di blocking tadi, jalan-jalan sebalik sana tadi. Kita berada dekat bawah jalan baru. Panjang lah kan. Ini banyak. Kebun. Selalu mai siang. Confident lah kan. Ini Kami masuk malam terus ya, sebab lagi kita akan pergi ke satu lagi jalan lah, beberapa jalan seram yang dekat Penang. Oh, so mungkin ni ada tuan tanah lah. So jadi dia akan guna juga jalan ni. Straight. Boleh lagi? Boleh. Orang dah kerja apa jalan. Okey, sampai depan ni kot. Dah ni? Sampai ke depan ni. Kalau berjalan kaki dengan motor boleh lalu lah. Mungkin. Sebab memang ada laluan motor pun. Motor masuk. Tu pun dah, tapi dah lama dah tak lalu tu. Tak, aku selit ni. Sorry tak kiok ni. Ini banyak kebun durian lah. So jadi ni jalan. Tadi kita sampai depan tadi tu, depan belah sana. So dah dihalang, tak boleh lalu lah. Mungkin motor akan boleh guna jalan ni. Tapi sebab dah ada jalan baru, buat apa orang guna jalan lama lah. Tapi saya nak tunjuk kat anda lah, ini ada jalan lama dia. Dan go ni mungkin agak tinggi kot. Gelap. Go ni tinggi ya. Lagi dalam itu. So jalan ni boleh kira jadi sejarah lah jalan ni. Jalan lama ni. Orang Penang mungkin ada kenangan lah lalu jalan ni ya. Tar lama ni. Ada burung. Siap, ada burung. Burung pun dia. Oh, terbang. Tak lari tadi. Oh, tu kukong. Betul ya? Ini kamera. Tu ada jalan lagi. Jalan mana pula? Nampak jalan tu. Okay, kita akan setakat ni lah jalan ni, jalan balik pulau, jalan tinggalan sejarah, jalan lama balik pulau. Jadi kita akan menuju ke satu lagi lokasi, jalan antara jalan seram dekat Pulau Pinang. Kita akan keluar balik daripada jalan ni. Berminyak.
Ni tanda jalan kan? Tanda jalan kan? Ada lagi. Mentang jalan ni orang tak guna dah. Tengok ada buah sebiji nampak. Oh ya meh. Cek. Ada banyak kan? 1 2. Ada buah sebiji. Banyak musim dia kan? Mungkin nak main dah musim dah kot. Dia berapa kali ya setahun? Mungkin setahun 2 kali kot. Anjir. Besi penghadang ni semua dah dicuri je. Kalau anda tengok sebab yang tu tak boleh cabut ke. Dah balik pulau. Dia curi habis tu yang dia orang letak divider batu ni. Tempat sotak kan dah lepas ke dalam. Bahaya. Jadi jalan balik pulau ni, kalau cerita seram dia, orang terkenal dengan joki timba tu lah orang cakap. Joki timba, orang Penang mungkin tahu lah. Kaki. Hai. Kan apa, saya bila sebut joki timba tu saya teringat ada seorang tu dia pernah cerita mesti jumpa joki timba. Oh ya. Semua dah pernah jumpa. Dia pernah jumpa lah, semua dah pernah jumpa. So bila semua dia pernah jumpa ni, agak sebagi saya lah, untuk orang macam saya ni ada sedikit keraguan lah. Tak sedikit lah, banyak lah sebenarnya, banyak keraguan. Tapi tak apa, kita layan je. Joki timba tu apa Ben? Joki timba tu cakap gangguan naik motor. Ada orang naik motor apa? Timba duduk atas kepala dia. Tak nampak jalan. Macam tu, tapi dia boleh buat laju. Tak tahu, tapi cuma tak pasti kenapa benda tu wujud dalam keadaan macam tu, faham? Kenapa dia mesti ada cerita dah. Kita ke mana tak lupa je. Kita ke sini balik kan. Nak pergi ke Tanjung Bunga. Ke bawah ke atas. Dia lalu ke bukit jalan balik pulau dah. Tapi kita tak pergi balik pulau tu. Kita akan ke Georgetown balik ataupun sana belakang. Jadi kongsi tu kan. Okey. Okey, kita akan menuju ke jalan lagi satu lah, jalan seram lagi satu lah. Bukit Salbiah, jalan yang sunyi bila malam menjelang. Orang kata kes pembunuhan wanita bertahun dulu menjadikan tempat ini tak pernah aman. Apa sebenarnya yang masih menghantui Bukit Salbiah? Dan sekarang saya berada dekat jalan Bukit Salbiah. Tadi saya dah pergi dah jalan lama balik pulau. Dan ni saya akan naik jalan Bukit Salbiah. Jalan dalam ke-1 sekarang ni. Dan kat belakang tu ada nampak macam ada palang tu. So jalan Bukit Salbiah ni atau dikenali dengan jalan Lembah Permai kalau tak silap. Dan satu lagi dia berada dekat Tanjung Bunga. Dekat-dekat dengan Tanjung Tokong juga. Jadi kita akan naik sebab ada palang belakang tu sebab jalan ni dia berbukit dan sempit. Jadi lori ataupun kenderaan besar tak boleh masuk. Jadi ke-1 kita tengok sunyi ke tak. Sebab siang tadi saya pergi memang kereta banyak. Okey, kita akan menuju ke jalan Salbiah. Bukit Salbiah. Semua saya tak pasti kenapa adakah jalan ni betul nama dia Bukit Salbiah atau dia dapat nama berdasarkan kes yang berlaku tu, mangsa yang bernama Salbiah, ataupun memang bukit ni memang nama Salbiah. Sebab bila saya
merujuk balik, dulu tempat ni dipanggil Lembah Permai. Mungkinlah dia pun panggil Lembah Permai kot, tapi Bukit Salbiah tu saya tak pasti adakah sebab kejadian masa bunuh tu Bukit Salbiah. Dan jalan ni bagi saya dia tak seram ke bagi saya, sebab tu saya tak buat lagi jalan ni walaupun dekat dengan kawasan tempat saya tinggal. Tapi ada juga dalam internet atau dalam kita tengok dalam social media lah, TT ke apa ke, banyak Facebook ke apa ke, yang cakap ada gangguan kat sini lah apa lah. Saya bukan nak menidakkan apa yang maklumat yang saya tengok tu. Jadi untuk nak rasa sekali, nak rasa betul dia seram ke tak seram, so saya akan main kat sini jugalah, tempat kejadian, tempat lokasi kejadian. Dan lah ni adalah hampir Okey 2, Okey 1. Hampir Okey 1 dah. Ni jalan dia. Siang tadi kita lalu banyak kereta Syak ah. Ya. Busy. Malam tu tak kereta. Tak tahu kenapa. Adakah macam ni? Ni first time saya lalu jalan ni. Dah bagi yang tak tahu kes tu adalah kes berlaku 1980-an macam tu lah. Kes seorang inspektor polis yang bernama Sadri tu, dia bunuh kekasih dia. Dalam 5 hari lepas tu dia buang kat sini. Mayat tu dijumpa 5 hari lepas kat sini. Dijumpai oleh seorang pembuat roti ya. Okey. Dikatakan mayat dia jumpa dekat selekoh sini. Setiap ada satu selekoh dia jumpa. Maksud dia selekoh yang ni kot, yang tinggi sikit. Pembuat roti tu dia berhenti waktu tu pagi kot. So dia nampak mayat tu. Dan lagi kita sambung balik cerita. Saya nak tengok kat luar tengok. Aku tak ikut kawan. Apa? Jadi saya dipahamkan dia dibuang salah satu selekoh lah. Sebab sini ada beberapa selekoh. Mungkin kat sini. Sebab saya tengok ke dalam keratan Cosmo, dia tunjuk kat lokasi ni ya. Macam ada ni ya. Jadi memang agak berbeza lah siang dan malam daripada segi kenderaan yang lalu lah. Siang memang banyak kereta lalu, malam tak ada. Tak banyak lalu. Setakat ni tak ada lagi. Oh, jadi mungkinlah saya baca mungkin cakap ada cuba mengelak. Tapi bukan semualah, ada kat yang akan lalu. Dan ada yang gangguan-gangguan tu, ada yang cakap pernah nampak kelibat lah, kelibat perempuan semua. Kat sini ada kat selekoh. Jadi ini adalah jalan yang kedua, jalan yang dikatakan antara terseram dekat Pulau Pinang. Mungkin lah kira Abang Tanjung lah. Kat sini ni dia pun buang apa? Okay, sambung balik cerita dah. Memandangkan Syak dah tanya, saya akan sambung balik cerita. So dalam kes tu saya secara ringkas ada kes tu jadi 1980. Seorang anggota polis, Inspektor Sadri nama dia. Dia ada kekasih tapi dia dah tunang. Okay. So adalah gosip kata skandal dia itu Salbiah ni lah. Skandal lah kot sebab dia mengandung. Jadi Sadri tu dia nak suruh Salbiah tu gugurkan, tapi Salbiah tak mau. Jadi dia kata dia kata dia nak bagi tahu kat tunang Sadri ni. So Sadri ni dia tak mau lah tunang dia tahu. So dia bunuh lah.
Dia bunuh, dia buang dekat kawasan ni. Betul? Buang betul, memang betul. Memang situ spot dia. Sini, antara sini dekat situ lah. Lepas situ kot. Aku tengok dalam Cosmo ada kereta gambar kat sini. Tapi waktu dia perbicaraan tu, dia cakap Salbiah tu bunuh diri. Dia balik rumah, dia kata dia nampak mayat Salbiah tu digantung kat kipas, gantung kat tali lah, tapi gantung kat dinding apa. Tapi yang ahli kimia dalam perbicaraan tu kan, depa pendakwa raya orang apa tu, soal dia kata tak mungkin badan manusia yang berat dalam 50 kilo boleh tergantung dekat satu paku tu. Sebab dia kata dia dah buat analisis 3 paku, 5 paku dia beban berat yang berat 50 kilo semua jatuh. Kat situ lah dia macam Sadri ni macam lebih dia cipta naratif untuk nak selamatkan diri dia lah. Tu ada jerat lah kira macam dia memang dia bunuh lah. Dia bunuh lah. Tu ada Abang Tanjung dulu. Oi, Abang Tanjung lajunya. Laju jalan dia. Kalau terbalik ni mungkin sebab apa dia buat laju kita tahu lah kot. Kita takut lah. Tapi saya pun takut tengok dia. Jadi jalan ni tak panjang pun, pendek ni tapi memang kurang lalu. Jadi berdasarkan gangguan tu orang cakap ada orang nampak selalu macam waktu malam-malam lah, dulu lah saya tak pasti. Dulu mungkin seram lah. Dulu mungkin seram sebab dulu orang kurang lah ni, orang dah banyak lalu. Ada cakap bila naik motor dia akan nampak dekat satu selekor tu ada perempuan pegang budak tak. Sebab Salbiah tu memang mati waktu dia mengandung. Lepas tu ada juga cakap dia nampak apa, perempuan. Tapi bila kali pandang macam tunggui kayu. Banyak orang nampak macam tu. Itulah gangguan dia. Jadi kalau nak kata jalan ni seram, bagi saya mungkin kalau 15 tahun lepas 20 tahun lepas mungkin seram lah. Sebab time tu populasi pun tak ramai macam sekarang. Waktu tu mungkin seram lah. Nak kata seram tak tahu sebab macam kita ni, kita dah pi dalam rata kan. So bagi kita ni mungkin ni macam biasa lah. Tapi saya tak menolak lah, benda tu mungkin ada. Kita tak boleh menolak benda tu. Sebab dan benda tu pun tak tahu lah, bukanlah roh Salbiah tu. Kita tak tahu lah benda apa kan. Benda ni lah makhluk lain lah yang menyerupai tu. Dia buat cari alasan. Cari alasan. Okay, kita dah habis Bukit Salbiah. Kita akan ke satu lagi jalan jalan yang seterusnya. Okay, kita jumpa lagi. Okay, ini adalah Masjid Terapung. Jadi saya akan bermula dekat Masjid Terapung ni, akan menuju ke Teluk Bahang kat atas, Jalan Batu Fringgi. Kita akan buka sekarang Jalan Batu Fringgi. Okey, 1.5. Jalan Batu Fringgi ni adalah jalan mungkin akan ramai guna juga lah, walaupun rasa kalau lewat malam pun mungkin tak akan ada motor ada kereta kot, sebab ni kawasan pelancongan lah. Banyak hotel. So bercerita mengenai hotel ni, mungkin anda ada pengalaman lah. Kalau menginap kat hotel-hotel sini mungkin ada gangguan. Jadi tak payah sebut lah kan hotel mana, tapi saya rasa mesti ada punya. Salah satu hotel tu adalah dekat hotel, saya tak mau sebut hotel tu, tapi saya rasa kalau anda mungkin tahu hotel tu ada kes bunuh diri ke, ataupun ada kes budak jatuh. Ada dua kejadian, budak jatuh kan bunuh diri, kalau tak silap saya. Hotel tu kalau anda tengok rate dia, kalau hari Minggu pun dia agak murah berbanding dengan tempat lain. Di sebelah hotel Nama Binatang. Dan jalan ni okey, ada satu tempat ni Mount Pleasure ni ada satu bangunan tu.
bangunan tu terbengkalai saya hadapi tadi, siang tadi. Dan sebelum tu rasa berapa tahun dah kita main tu Syak? Banyak tahun dah, 3-4 tahun dah kita main. Malam dia ada lampu tapi memang tak ada orang. Tapi malah nak masuk waktu tu lah. Tapi siang tadi saya hadapi bangunan tu dia ada kisah. Kisah ni seorang kawan lah, kawan saya Bidin KMB lah. Dia pernah cerita aku, dia kata mana mau belajar tu? mau belajar tu. Mana office tu? Office dia bukan di situ, tapi situ pernah jadi bangunan dia kata MB je. Waktu tu dia shift standby. So kalau rosak apa semua dia kena turun lah. Dia turun waktu kejadian tu dia turun 3 orang. Tempat tu memang tak ada orang dia kata, tapi elektrik tak ada, tapi lampu kena buka. So dia kena pergi buat lah. So dia benda TMB tu dia bertingkat tau. So depa kena bila kena buat dia kena siap dua-dua. Seorang duduk bawah, macam satu duduk bawah, satu duduk atas. Yang masalah dia yang seorang tu yang bahagian atas tu kawan dia seorang je boleh buat. Jadi Bidin tu tunggu bawah aku. Saya dia cerita aku tu dia duduk bawah dengan kawan dia seorang. Seorang lagi kawan dia tu duduk atas lah. Siapa pecah lah. Berpecah lah. Kawan tu nasib tak baik sikit lah, berpecah sebab duduk atas. Itulah malam. Malam. Lepas tu Bidin cerita dia cerita waktu dia kata memang seram dia kata, tapi dia ada teman. Lepas tu cakap walkie-talkie, cakap macam mana tu, dia kata kawan dia kata ada macam benda kacau lah, bunyi pun tau dia kata. Waktu dia turun, dia suruh Bidin kata tak apa kita turun, dia boleh buat cerita dah, tapi kena bagi cerita juga lah. Habis tu dia turun. Bila dia turun tu kan ada tangga depan, ada tangga lah, macam turun yang kuning tu kan, tangga tu kan. Waktu dia turun tu ada cermin tepi. Dia nampak macam benda macam benda hitam dah duduk atas table dia. Uish, benda hitam duduk atas table dia. Pantulan tu dia tengok macam ada benda hitam duduk atas table dia. Tapi tak apa, dia bertingkat dah. Dia turun satu tingkat, dia turun. Dia nampak benda hitam tu mula-mula. Lepas tu tingkat yang kedua dia kata, macam ni macam rasa macam berat dia kata. Dia tengok tu memang dia nampak macam ada sosok perempuan duduk atas dia tau. Duduk atas dia. Dia masuk. Lepas tu yang dia turun dia kata aku rasa berat jadi bau aku semua ni. Waktu tu tak demam weh. Waktu dia cerita tu dia kata. Dia bila nampak dia kata aku rasa macam ada benda kat atas dia nampak. Lepas tu dia kata 2-3 hari lepas tu baru dia demam. Macam tu lah. Macam seram lah bangunan tu. Tapi bagi mereka yang kerja ni respect lah kan. Mau tak mau kena hadap. Juga lah. More pleasure tu saya tak pasti lah tu bangunan apa. Mungkin bangunan pejabat kot lah. Nampak macam administration punya office punya ni lah. Mungkin lah HQ apa-apa ke. Dia macam tak selalu ada lah dulu. Hari tutup ke. Okay, berkenaan jalan ni, jalan kita tak banyak juga. Saya ingat kita banyak. Ini hari biasa. Hari biasa mungkin lah. Kalau hari Minggu Ramai lagi ramai lah. Tapi ada jugalah motor 2-3 biji lalu. Jadi jalan ni dia kalau nak dibandingkan jalan balik pulau daripada Teluk Bahang ke balik pulau tu, ataupun kat Mengkuang Empangan tu buat tu? Dekat Entopia tu. Empangan Teluk Bahang kan? Teluk Bahang tu jalan tu lagi seram lah. Jalan yang kita pernah buat lah. Aku pernah buat tu. Amor lah video tu. Jadi kalau anda nak tengok video tu, anda boleh tengok lah. Ada boleh check balik kat channel saya. Video lama lah. Berboling Berboling tu. Video check lah. Bawa video yang banyak lah. Tenggelam bawah. Betul. Video tu saya buat masa mula-mula dulu. Sebelum PKP Sebelum PKP. Okay, kita dah sampai dekat Cinta Sayang Resort. Dah depan tu kita akan sampai dekat Lone Pine. Kawasan ni dia macam ada orang sikit. Tadi kawasan tak ada orang. Tapi jalan ni tak seram sangat lah. Saya rasa jalan ni dah tak seram lah. Tak macam dulu kot bangunan. Kadang-kadang orang cerita penampakan tu mungkin dia beri kelebihan. Dia boleh nampak benda-benda tu. So dia nampak lah. Dia kadang dia lalu dia nampak macam setengah-setengah orang dia tak nampak apa. Memang dia lalu tak ada apa pun.
Tapi kalau cakap antara jalan terseram tu, jalan ni termasuk jugalah jalan terseram dalam Pening. Kita sampai dekat Park Royal. Yalah. Lupa Syah. Penting lah, co-pilot tu penting. Betul-betul. Macam mana aku boleh balik? Balik tengok motor tu gerak. Kedai tak tutup lagi. Dah siap. Tu biar. Dah siap. Hotel ni tutup ni, hotel ni. Dia dua ni tak. Satu tutup, dia tutup. Dah lama tutup. Sebelum lepas PKP dia tutup. Ni dua ni. Dia sekali lah. Tapi dia cuma ada dua ni, ada jantan. Oh, ada jantan tu. Dah lama tu cuma tak ada orang ambil alih. Boleh explore je. Susah dia pun. Pening ni payah sikit nak explore. Dia penjaga kan. Dah hijau. Sebab tu aku pernah main nak main nak cari lokasi kan. Memang tapi tak boleh nak masuk. Apa nama ni? Lawa ke? Tak boleh pun. Kalau ada pengalaman ada tinggal menginap kat kawasan ni hotel kawasan ni kalau ada pengalaman yang boleh lah kongsi tapi kalau boleh tak payahlah sebut nama hotel ke apa kan. Jadi macam kita ganggu dia punya periuk nasib pula. Ada cerita lah kawasan-kawasan ni. Jadi kalau boleh tak payahlah nak highlight nama tu. Ada bubuk Cina sikit lah depan ni. Cina. Okay, jalan lepas Hard Rock Hotel dengan Bayview tu. Di Bayview tu lah tu nak ke Angsana tu, hotel Angsana tu dia agak gelap sikit ataupun tak banyak bangunan dah hutan sikit. So part sini mungkin dia akan jadi seram sikit lah bagi orang yang tak biasa. Part sini dia agak kurang pembangunan. Jalan ni bagi yang tak pernah main jalan ni dia ikut lereng bukit sebelah kanan kita ni adalah apa laut. Okay, kita dah sampai dekat Angsana. Hotel Angsana. Dan sebelah ni macam ada rumah terbengkalai. Mungkin rumah lama ke. Tak lah. Macam rumah dia tu. Kira macam masuk. Dan kat depan tu ada satu hotel. Hotel nama apa je? Yang lama tinggal? Mutiara Beach. Mutiara Beach Mutiara Beach Dulu terbengkalai lama Syah. Banyak puluh tahun lah. Puluh tahun lah. Macam dah ada renovation balik kat situ. Dia pernah buat balik. Mungkin owner baru dah take over. Jadi kita dah habis jalan Teluk Bahang. Kita dah sampai ke penghujung okay. Eksplorasi malam ni sebenarnya santai. Mungkin sampai dekat sini saja. Dan insyaAllah akan ada lagi video ke depan. Anda boleh tonton. Dan jangan lupa untuk subscribe Syak punya channel Spirit Syak. Dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.